JDT akan meneruskan aksi di ACL Elite berdepan wakil China Shanghai Port pada Selasa ini. Ketua Jurulatih Hisco Munoz mahu anak buahnya memberikan fokus penuh untuk turun dengan aksi terbaik menentang Shanghai Port pada Selasa ini. Jurulatih JDT Hisco Munoz sedar cabaran hebat bakal diberikan oleh wakil China itu, terlebih Shanghai baru sahaja meraih kejuaraan apabila menewaskan Dalian Yingbo dalam aksi terakhir Liga China pada 22 November lalu. Namun beliau mahu pasukannya untuk terus memberikan segalanya pada Selasa ini. Kami sedar bahawa Shanghai Port adalah pasukan terbaik dalam saingan Liga China ketika ini. Mereka baru sahaja juara Liga dan memiliki pemain berkualiti. Namun fokus kami adalah pasukan kami untuk memberikan yang terbaik. JDT juga merupakan pasukan terbaik di Liga kami, jadi fokus kami adalah mempersiapkan pasukan, ujar Hisco Munoz. Musim lalu JDT pernah bertemu Shanghai Port di tempat lawan dengan keputusan akhir 2-2. Kini kedua-dua pasukan akan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa ini dan akan disiarkan langsung oleh Astro Arena.